Jom kita tengok. Okay, itulah emas saya kan. Tada. So inilah hasil pengeluaran saya daripada apps Public Gold di mesin ATM. So mesin ATM Public Gold ini keluarkan apa tuan-puan? Keluarkan emas. So tuan-puan nak tengok tak emas yang saya keluarkan? Sama kan? Jadi tak perlu kita membeli emas dah. Saya tak bayar ratus-ratus, saya bayar RM30 je. So hasilnya ini dah tengok. First kan? So kalau tuan-puan pun nak keluarkan emas, inilah caranya. Okay, raikan cinta. So ini je caranya. Mudah sangat nak keluarkan emas daripada mesin gold ATM. Okay, mesin apa ni? Cik lah mesin gold ATM keluarkan emas. Ya, ini adalah mesin gold ATM. Gold ATM. Dia mengeluarkan gold. So ini adalah gold. Yang inilah goldnya. Public gold. Okay, jadi public gold ini membolehkan kita menyimpan emas dan keluarkan emas fizikal dekat mesin. Dan ini adalah emas 1 gram. Emas 999.9. Mana satu emas dia tu yang warna gold tu. Yang warna gold ini. Saya keluarkan emas ni sebab saya nak bagi hadiah tuan-puan. Bagi hadiah dalam bentuk emas gold bar. Mendaftar, tinggalkan nombor telefon. Lepas tu saya tunjukkan cara. Mudah saja. Mudah sangat dengan public gold. Okay. Right. Best kan? So mudah sangat kita beli emas, kita dapat emas. Jadi yang bestnya kita tak perlu bayar ratus-ratus dah. Tadi kalau saya nak beli kat situ RM625. Tapi saya dah kumpul lama. Saya dah ada 14 gram. Dah turun dah 7 gram. Tadi ada 14. Sekarang dah tinggal 13. So kita tengok, nampak tak? Gold ATM withdraw. Jadi 1 gram tu dah ada kat tangan. Jadi best tak? Best tuan-puan. Cepat-cepatlah mendaftar. Cepat-cepat mendaftar, kita rasakan seronoknya menabung emas ni.